Hadis yang ketiga, akhrajal Marwazi fi ta'zimi qadri salah an Ibn Jurayj qultu li Ata. Qultu li Ata ayaj'alu ar-rajulu yadahu ala anfihi aw thawbihi. Boleh ke tidak orang solat dia tutup muka, tutup mulut dia dengan tangan ataupun tutup yang kain? Kata di Ata ni masyhur, dia mufti Mekah ni. Qala la, jangan. Qultu min ajli annahu yunaji rabbahu, sebab dia sedang bermunajat kepada Allah. Tak elok kita nak kecek dengan orang, kita tutup muka. Kerana dia ni pelik. Kecuali dia sakit mulut. Zaman Qawi. Zaman Qawi, zaman sakit mulut ke, kalau kita baru sudah makan buah petang, tiba-tiba kawan mari nak jumpa. Tutup lah weh. Bang lagu lain tu. Wa uhibbu, tengok dia kata, wa uhibbu alla yukhammira fah. Jadi eloknya waktu kita solat jangan tutup mulut. Termasuk juga wanita-wanita yang pakai purdah. Wanita pakai purdah, kalaulah waktu dia tu waktu dia solat tak ada laki-laki, macam uruh tempat kita lah ni muslimat, dia akan solat di mana? Di kawasan dia. Hak kita ni balik tembok tu, balik langsir. Jadi tak ada sebab dia nak tutup muka. Tujuan tutup muka wanita ni supaya tidak ditihak oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang apa ni haram tengok dia, laki-laki yang bukan mahram dia, bukan suami dia. Itu sepatutnya. Tapi kalau dah tak ada sama-sama wanita, apa keperluan nak tutup mukanya? Buka. Sebab apa kata di Ata dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah naha anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fa. Nabi kita larang kita lepas tangan, lepas turun tangan, mana tak letak sini. Lepas tangan saja, itu dipanggil isdal. Anis sadli, dua tafsiran ulama hadis kata, sama ada melepas tangan turun, tak sedekap ni gini. Ni dipanggil sedekap. Pakai lepas gitu. Itu satu riwayat. Satu lagi tafsirannya as-sadli bermakna irsalus siyab, pakai kain labuh. Mana kain kita tu, kita kilah kain bawah pada buku lali. Ataupun jubah kita pakai labuh lebih pada buku lali. Maka itu tidak elok. Sebab ada hadis lain Nabi kita larang. Maka para ulama mengatakan sebab orang pakai kain labuh ni, kalau dia bukan jubah baru beli, memang dia perangai dia nak kain labuh, heret atas tanah. Macam orang pakai seluar Yankee ke apa. Hak jenis labuh, heret seluk atas tanah. Itu dia panggil kesombongan di situ. Maka itu dilarang. Jadi Nabi kita larang daripada sadli. Sadli ni kata di ulama hadis sama ada irsalu waktu tangan tak gini, ataupun sadli dengan makna labuhkan kain. Wa an yughatti ar-rajulu fahu, dan Nabi kita larang seorang itu tutup mulut dia ketika solat. Jadi fi salah. Jadi jangan tutup mulut. Termasuk zaman kita ini pakai apa dia panggil? Pakai mask ke pakai apa? Kalau tak ada keperluan, mana tak ada darurat, tak ada apa, tak usah. Kata di Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam fiqh Syafi'i, dia kata wa an yusalli ar-rajulu mutalassiman wal mar'atu mutanaqqibah. Makruh laki-laki pakai tutup muka, wanita pakai niqab. Itu makruh dalam solat. Waktu solat sebagaimana kata di Imam Nawawi makruh, tapi sah solat dia, cuma perbuatan itu makruh. Jadi tak ada sebab lah kita nak solat kita afdal buat apa. Jadi anda perhati tengok sebahagian daripada muslimat kita ni, hak pakai niqab tu, dia tak buka. Sama-sama wanita pun tak buka juga. Kita kata tu ghulu, lagu tu, melampau dalam berpakaian. Tujuan pakai niqab supaya tidak ditengok oleh laki-laki. Sama-sama wanita, mana ada aurat sama-sama wanita? Tak ada aurat, jadi boleh jadi buka. Jadi buka situ. Tak usah duduk tutup-tutup, kan? Kecuali sebagaimana disenaraikan oleh para ulama, senarai kalau kita nguat. Tengah duduk sembahyang nguat, boleh kita tutup. Tutup mulut kita. Ataupun nak sedawa. Sedawa ni orang panggil
Tak ada arah ni. Dia makan baru lepas makan doya ke, makan petang ke tak. Tak sedoya ke petang lah. Ni kita nak buka puasa ni makan sup kau tom ye hak jenis masuk-masuk awah bawai goreng ni. Oi, nyo sedawa tu kak. Nak habis 20 rakaat tarawih tu kak puasa nak lari kelik dah. Nak lari kelik ustaz besar dah, jangan tinggal atas imam dah. Juga. Jadi kita ingat kalau kita nak sedawa tutup. Ingat tangan dulu supaya tidak beri pada orang ataupun sesama dia menyebab batuk bersih jakit bakteria kepada orang lain, itu semua tu dia panggil hajah tibbiyah, maka itu tidak termasuk dalam larangan. Alhamdulillah.